this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm my 44 to your. Jadi selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Cik pada rakan-rakan. Hari ini kami akan tentang bagaimana teknologi membantu guru melaksanakan intervensi dengan terkesan. Kerana teknologi banyak membantu guru dalam memantau, mengukur dan meningkatkan tingkah laku murid secara sistematik, konsisten dan juga menarik. Jadi yang pertama adalah aplikasi. Guru boleh menggunakan aplikasi pengukuran tingkah laku, di mana aplikasi ini digunakan untuk merekod, memantau dan juga menganalisis tingkah laku murid secara masa nyata. Okey, contoh pelaksanaannya adalah guru boleh merekod tingkah laku positif murid tersebut ataupun negatif dengan menggunakan aplikasi seperti Kelas Dojo, Google Form atau juga Google Sheets. Data ini boleh dikumpul setiap hari, jadi tidak akan menyusahkan guru kerana graf dan laporan akan bantu guru mengenal pasti pola tingkah laku tersebut. Jadi antara contoh intervensi yang boleh digunakan termasuklah tingkah laku sasaran, di mana murid itu mengangkat tangan sebelum bercakap. Selepas itu, guru memberi markah ataupun poin setiap kali murid menunjukkan tingkah laku positif. Dan setiap mata itu akan dikumpul dan juga boleh ditukar dengan ganjaran yang disediakan oleh guru. Jadi contoh simulasinya, ini adalah contoh dalam kelas. Guru tu dah rekod macam mana murid tu merekod data murid tu. Jadi dia gunakan ini dalam Google Form ataupun Google Sheets. Lepas tu tukar kepada graf untuk meneliti murid tersebut dengan lebih jelas dan tepat. Jadi kelebihannya adalah data akan menjadi tepat, sistematik dan juga objektif. Lepas tu mudah mengenal pasti pola tingkah laku murid. Yang ketiga, data ini boleh difungsi dengan murid ataupun pakai yang memerlukan. Dan yang terakhir, membantu membuat keputusan intervensi yang lebih besar. Iaitu video modeling, mana menggunakan video sebagai model tingkah laku yang betul untuk ditonton, difahami dan ditiru oleh murid. Cara pelaksanaan video modeling itu ialah guru menyediakan video pendek untuk menunjukkan tingkah laku yang betul dalam situasi sebenar. Murid akan menonton video secara berulang dan murid akan mempraktikkan tingkah laku tersebut dalam kehidupan yang sebenar, iaitu di dalam kelas. Jadi contoh intervensi itu tingkah laku sasaran beratur dengan betul, di mana video akan menunjukkan cara-cara beratur dengan senyap dan teratur. Dan guru akan memainkan video sebelum aktiviti seperti masuk ke kelas, kantin ataupun aktiviti luar. Dan murid akan mempraktikkan tingkah laku tersebut dan guru akan memberikan ujian. Berikut merupakan simulasi video, yaitu tingkah laku yang salah, di mana murid berebut dan bercakap kuat semasa beratur. Manakala yang kedua, tingkah laku yang betul, di mana murid beratur dengan teratur, senyap dan menunggu giliran. Yang ketiga, penyuluhan positif. Guru akan memberikan pujian atau ganjaran kepada murid yang beratur dengan baik. Jadi kelebihan menggunakan model video modeling ini yaitu visual lebih mudah dipahami, mengurangkan arahan berulang, meningkatkan peniruan tingkah laku positif dan sesuai untuk murid yang lemah bahasa dan berkeperluan khas. Tiga ialah reminder automatic ataupun digital prompting system. Jadi reminder automatic ini adalah digunakan sebagai peringatan automatik untuk membantu murid mengingati tingkah laku yang dikehendaki secara konsisten. Jadi cara pelaksanaan reminder automatic ini adalah guru menetapkan peringatan automatik melalui aplikasi reminder, alarm, timer atau smart home. Ini menjadi peringatan berbentuk bunyi, getaran ataupun mesej visual. Murid diingatkan secara berkala untuk melakukan tingkah laku yang sesuai. Contoh intervensi adalah tingkah laku sasaran adalah fokus semasa belajar. Jadi set reminder akan digunakan untuk setiap 10 minit. Mesej muncul atau bunyi berbunyi, adakah kamu fokus? Murid menyemak dan menyesuaikan tingkah laku mereka. Ini merupakan simulasi visual bagi contoh paparan reminder tadi. Jadi di sini ada reminder, sila duduk dengan betul. Adakah kamu fokus?
yang tidak kaku dan membantu generalisasi tingkah. Seterusnya kita akan beralih kepada 5 langkah pelaksanaan yang berkesan. Langkah pertama, cikgu perlu mengenal pasti tingkah laku sasaran yang sering dilakukan oleh murid. Dan yang kedua, guru perlu memilih strategi teknologi yang sesuai. Contohnya, aplikasi pembusuhan tingkah laku, menggunakan video modeling, dan yang terakhir, menggunakan reminder automatik. Dan langkah ketiga adalah dengan melaksanakan intervensi secara konsisten. Langkah keempat, guru perlu mengumpul dan menganalisis data secara berkala dan konsisten. Dan langkah yang terakhir, guru perlu menilai keberkesanan dan memberikan bukti penambahbaikan berdasarkan sasaran tingkah laku murid. Secara kesimpulannya, teknologi ini bukan menggantikan kerja guru, tetapi menjadi alat yang memperkasakan satu pelaksanaan intervensi bagi menangani tingkah laku negatif murid pemulihan. Jadi melalui intervensi tersebut, intervensi tersebut lebih memberikan satu tingkah laku yang lebih efektif ataupun keputusan yang lebih efektif, iaitu berdasarkan data dan bukti. Yang kedua, menarik, iaitu lebih visual dan lebih interaktif. Dan yang ketiga, berpusatkan murid, iaitu menggalakkan murid itu bergerak secara berkumpulan. Sekian, terima kasih. I just had to let you know you're